tak ada jerit-jerit dalam masjid ni. Dia tak ada selawat antara tarawih yang jerit-jerit ni, tak ada. Saya sebut ni supaya saya nak kita tahu, selawat antara tarawih tu tak ada zaman Nabi. Ustaz larang orang selawat ke Ustaz? Tak, saya tak larang. Siapa nak selawat, sila selawat lah. Tapi selawat jangan duk menjerit. Kita kena tahu benda ni sebab dulu ni ada orang anggap selawat ni sebahagian daripada tarawih, sebab siap buat buku panduan ni. Bilal kena baca tu. Lepas solat dia akan baca fadlan minallahi wa ni'mah. Dia silap baca, patutnya rakaat tu subhanal malikil ma'bud. Orang pun tegur, salah. Saya sebut sebab saya pernah jumpa orang, dia tak mampu nak pergi solat di masjid. Saya kata solat di rumah lah. Saya tak hafal yang sallallahu alaihi tu, saya tak hafal. Saya hafal lah yang jawab tu, yang Bilal baca tu saya tak hafal. Dan tarawih Nabi tuan-tuan simple lah. Bacaan Quran tu bagi panjang. Dia tak ada jerit-jerit dalam masjid ni. Dia tak ada selawat antara tarawih yang jerit-jerit ni, tak ada. Dia solat 4 rakaat tu, 2-2, lepas tu dia rehat, dia zikir. Dia zikir seorang-seorang. Saya sebut ni supaya saya nak kita tahu, selawat antara tarawih tu tak ada zaman Nabi. Ustaz larang orang selawat ke Ustaz? Tak, saya tak larang. Siapa nak selawat, sila selawat lah. Tapi selawat jangan duk menjerit. Ada orang masbuk dalam masjid. Dalam masjid bukan boleh angkat suara tinggi-tinggi untuk zikir. Setiap orang ada dia punya cara zikir dia masing-masing. Saya tak mau selawat, saya nak tasbih, silakan. Kita kena tahu benda ni sebab dulu ni ada orang anggap selawat ni sebahagian daripada tarawih, sebab siap buat buku panduan ni. Bilal kena baca tu. Lepas solat dia akan baca fadlan minallahi wa ni'mah. Dia silap baca, patutnya rakaat tu subhanal malikil ma'bud. Orang pun tegur, salah. Tak, dia bukan sebahagian daripada tarawih. Orang tak apa yang tu dia boleh tarawih. Saya sebut sebab saya pernah jumpa orang, dia tak mampu nak pergi solat di masjid. Saya kata solat di rumah lah. Saya tak hafal yang sallallahu alaihi tu, saya tak hafal. Saya hafal lah yang jawab tu, yang Bilal baca tu saya tak hafal. Saya kata itu bukan sebahagian daripada tarawih. Orang Arab solat tarawih simple je. Tak ada pun beria-ria nak buat panduan bagai, sampai kadang Bilal pun pening. Kan? Tak perlu. Solat tarawih simple. Saya sebut ni sebab kadang-kadang bila masuk bulan puasa nak cari Bilal susah. Semua tak berani sebab tak boleh baca jawi. Maka tahun ni kita try buat. Jangan selawat kuat-kuat. Boleh? Boleh ha? Berani tak? Ada satu surau dia try buat. Lepas tu orang bising. Dia try buat sehari, orang bising, tak edit, patah balik. Kita ni suka ubah. Saya sebut dah dulu, tapi saya nak sebut kat sini. Ini pertama kali saya datang, dan mungkin kali terakhir juga. Ada orang dia tak puas hati, kata jangan panggil lah Rozami mari sini, pening kami. Melayu ni suka ubah. Benda yang Islam suruh, dia pergi ubah kepada benda lain. Hari raya Islam suruh seronok, kita ubah jadi sedih. Pasang lagu raya sedih, drama hari raya sedih, pergi pula kubur. Patut orang suruh seronok, dia sedih, dia pakat nangis lah. Dia punya takbir pun sedih. Hari Islam suruh sedih, malam mati tu dia buat kenduri besar-besaran macam seronok. Hari tu Islam suruh sedih, patut jiran bagi makan pada keluarga si mati. Ni dia macam seronok, dia buat kenduri pula. Dia kenduri ni waktu seronok ke waktu sedih? Waktu seronok. Sebab tu Nabi dia jadi pemurah bulan Ramadan, sebab dia seronok bertemu dengan Jibril tadarus. Al-walimah fi surur la fi syurur. Walimah kita buat makan ni waktu seronok, bukan waktu sedih.
Ada benda yang Islam suruh kita buat berjemaah, tapi kita buat seorang-seorang. Tengok surau RNR. Surau RNR, kan semua orang nak solat jemaah. Ni solat situ kat ujung tu, yang ni solat kat ujung. Ada seorang dia pergi solat betul-betul di tepi dinding, sebab dia takut orang masuk belakang dia. Bahkan kalau ada yang tersilap, dia solat tengah-tengah, orang masuk belakang dia, dia tunjuk macam ni, tak mau menerima penumpang. Dia tak mau jadi imam. Tapi benda yang Islam suruh seorang-seorang, yang tu dia buat jemaah. Zikir ni seorang-seorang, suara rendah. Masa itulah dia pun nak berjemaah ramai-ramai, dengan menjerit Allah, kan? Apa benda yang disebut pun dia tak faham. Maka kita suka ubah benda yang Islam buat. Islam suruh macam ni, kita pergi ubah benda lain. Maka sebab tu saya kata tadi, undang-undang Allah Azza wa Jal kita kena tengok.